Okey Rina. Nampak dah. Okey. Mana phone kau? Kita tahu. Phone. Okay. Aku tak pegang phone. Okey, boleh buka phone anda? Tak detect pula. Aduh, tak detect pula. Okey Rina. Aku tak izin eh? Apa benda? Kejap je. Okey. Sini. Takutlah. Kita pergi ke screen record. Okey. Kita pergi ke TikTok. Belum. Okey. Okey. Bahaya jangan ambil. Okey. Kita pergi ke TikTok. Okey, Rina. Okey, ini TikTok Rina. Kita pergi ke Watch History. Kita tengok apa di bulan puasa Rina melihat apa. Okey, kita pergi Watch History. Watch history selamat tak apa. Activity Center. TikTok ni selamat weh. Watch History Rina. Okey, yang pertama. Rina. Oh, maknanya Rina seorang yang tengok muka sendiri je. Yelah, repost. Repost lah. Okey, kita tengok Siapa? Rina tengok apa lagi. Rina tengok apa ni? Tak ada. Ni Rina skip lah. Tak tengok pun. Sampah hati, like lah kalau boleh pun. Okey. Kita tengok apa yang Rina tengok. Okey, AI team. Memang AI team je banyak. AI team. Astaghfirullahalazim, apa ni Rina? Tak apalah, Rina hiburan. tengok. Ni hiburan. Hiburan lah. Hiburan. Benda ni apa benda orang panggil ni? Kapibara. Kapibara gelik. Sebab kapibara tu comel lah. Astaghfirullahalazim, apa ni Rina? Syakira. Pakai bra je Rina tengok. Astaghfirullahalazim. Okey. Tengok. Tu tak cukup menggairahkan lah. Tak ada apa-apa. Tak menggairahkan Tak ada apa pun tu. Wah, tak menggairahkan. Okey, kita tengok lagi. Rina masih melihat kanda. Rina masih menengok kanda. Sebab ada orang tag Rina. Ada orang tag Rina. Melihat. Menonton. Rina menonton. Diam Pak. Okey. Sabar Pak. Tengok lepas ni lah. Tengok history Pak. Lagi macam-macam yang dia tengok. Nampak guys. Dia masih melihat kanda guys. Lalu FYP. Rina boleh buat apa? Oh. Pak jangan lari Pak. Pak jangan lari. Pak. Dia punya lagi dahsyat weh. Dia punya lagi dahsyat. Sini cakap. Astagfirullahalazim. Kita pergi nak bersihkan tu. Rina biasa je dia punya Biasa ni. je. Orang baik. Alhamdulillah. Tak kita dah habis di Watch History, kita tengok dekat save. Apa yang Rina save? Dekat save. Hey, save macam tu je. Tengok. Astaghfirullahalazim. Sayang kat aku. Ada tau. Rina melihat perempuan tak apalah. Perempuan tak apa. Okey. Tengok apa Rina save. Apa Rina? Ni konten ni semua konten. Nak buat konten. Oh, nak buat konten. Ada nak save sound. Sebab Rina dah buat dah yang ni. 3 syarat jadi pacar gue. Rina dah buat dah. Maknanya ada orang yang tunggulah. Okay. So save Rina agak berjaya, masih tak ada apa-apa. Selamat, alhamdulillah. Berjaya lah. Aduh, bahaya lah adab dia. Make up. Tak ada apa pun. Tolonglah cepat sikit. Kenapa perempuan tak save video lelaki sedangkan lelaki save video perempuan? Sebab adakah Rina menggairah tengok perempuan? Bukanlah. Okay. Biasa perempuan tengok sebab outfit dia orang, sebab dia orang punya make up. Macam tu lah. Kita lagi nak tengok benda cantik. Rasa macam jatuh lagi benda tu. Bukan sangat kamera kau tau. Okey. Takut frame. Okey. Boring. Tak ada apa. Benda baik je. Kita pergi ke chat. Jangan. Aku chat bahaya. Tak payah ambil. So, Rina berjaya untuk bulan puasa ni. Dia tak tengok benda pelik-pelik. Alhamdulillah. Sekejap, Rina tengok draft dulu. Tengok dah. Okey. Tak perlu lah. Pia, bila masa kau tukar baju? Nah, draft. Okey, tak ada so pun. draft Rina. Kita tengok apa ada dalam. Lah, ni je. Ya, ni je. Kau seumur hidup memang main TikTok ni je, apa benda ada? Itu je, weh. Boring. Draft Aira seorang nak tengok. Boring kan?
Ya ke nak tengok juga. Kita bagi ke orang yang seterusnya. Let's go. Pergi Thank you, Faik. Rina. Sama-sama. Faik punya dahsyat bagi tengok. 4 minit siap. Okay, depan-depan tak perlu. Tak apa, nanti sekejap lagi aku minta. Kita pergi sana. Kahar Faik ni kalau babak sepocik memang lagi. Apa ni macam ke pun Okay, Faik. Kata support member. Support, okay. Jangan cepat yang sejuk sikit please. Kalau mau cek telefon. Kita pergi ke orang sebenarnya. Faika. Ingin. Kau rekod boleh? Okay, bilik ni. Okay, sini. Okay. 1, 2, 3. Okay, Faik. Apa yang kau macam tu? Ready. Okay, ready. Di bulan puasa yang mulia ni, Faik mesti tengok mengaji-ngaji. Of course lah. Aku banyak tengok masjid, mengaji surah-surah. Kisah Nabi semua kat Nabi TikTok semua kan? aku tengok. Boleh keluarkan phone anda? Keluarkan phone anda? Lepas tu? Okay, sini. Kau cakap apa? Okay, sabarlah kita. Segera record! Okay, kita segera rekod dulu. Okay, segera record. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim untuk Pak Eka. Okay, so kita pergi ke TikTok Pak Eka dan kita pergi ke Watch History. Kita melihat adakah Pak Eka melihat sesuatu yang baik di bulan puasa. Allah! Awal dah tengok Fitnah Alif Aziz. Alif aku like syarat tengok je. Astagfirullahalazim. Mananya Faik masih melihat Luqman? Faik masih melihat. Itu kontenku, konten terbaru. Konten kau, okey konten kau. Kau tengok Syami jealous terasa sudah jalan sudah aku sebut Luqman. Belah dah Syami. Sorry Syami. Jadi kau sebut Cak Luqman terus belah dia. Terasa tu. Ni. Tak apa, dia tak pergi mana-mana pun, tak check in pun. Okey, sebelah. Okey. Okay, so Faik kita melihat mana Faik suka tengok perempuan dan tengok diri sendiri je. Aku suka quotes dah. Kalau kau perasan quotes banyak. Mana quotes kau? Satu quotes pun aku tak jumpa Ni lagi. quotes, okey. Contohnya quotes ni. Teh cincau, jangankan manusia, langit pun akan berubah warna jika sudah waktunya. Wow. Aku suka quotes-quotes. Maknanya Faik suka minum teh tengah hari. Hari ni Faik puasa tak? Maknanya Adam kuat fitnah orang di sini. Bulan puasa fitnah orang. Buat konten mendatangkan fitnah, berdosa. Tak ada bukti ni. Okey. Okey, tolonglah ada orang cek tiba-tiba sayang Aida. Anjay. Ditunggu ya. Okey, tunggu. Okey. Dia tengok video aku guys, tapi tak like guys. Bila limpas ni aku nak tengok video apa ni? Astaghfirullahalazim. Dah lah tak like, lepas tu tak repost. Itu favorite. Itu favorite. Repost lagi. Okey, tenang. Baru tu member sejati. Okey, boring. Semua AI kan? Nah tu Syami ada? Syami ada. Aiman ada. Dah, ini serem. So, editor kejap lagi tolong blurkan muka Mamat tu. Tolong blurkan muka Mamat tu. Okay, so boring. So, Watch History semua AI team tak ada pun yang seperti dikatakan ayat Quran semua tak ada pun. Kita pergi yang kedua. Anjay, ada lagi. Kita melihat draft Faika. Draft kah? Adakah 500 draft? Adakah ada tak free hire? Ada free hire? Ada free. Ada yang part tak free hire tak? Maknanya aku tak slide pun. Aku just satu tu je. Stop screen record dulu. Kau stop dulu. Banyak. Oh, banyak free hire tak ya? Tak ya, bayar. Ini je, okey. Yalah. Okey. Oh, salah. Okey, so kita pergi yang seterusnya, iaitu kita bukakan chat. memang bahaya kalau ada Adam ni mau tapok-tapok sudah handphone. Tu kau check. Kita sekali scroll je, kita tak tengok mana-mana chat. Piu. Tak ada benda-benda tak. Setakat ni Adam tak nampak lelaki lagi. Ya, aku nak melayan chat orang. Aku nak melayan chat orang. Aku ajar lagi. Kejap lagi kau stop kan betul screenshot. Yang ini saya akan check, yang lain tak kan? Tak ada dah. Itu saja untuk Pak Eka maknanya. Pak Eka tak bersih. Tak. Satu last. Ya Allah Pak Eka buka sikit last. Kita lupa satu benda. Oh, banyak sikit rekod Pak Eka ni. Apa tu? Okey. Dan yang terakhir untuk Pak Eka kita lihat apa Pak Eka save di bulan puasa. Okey, so Pak Eka kita tengok. Dia save video aku guys. Baru tadi
Boy. Okay, so desain muka Luqman, desain muka dia. Aiman pun ada tu. Aiman pun ada betul. Muka kau tak ada lagi. Tu Aiman. Aiman je. Aiman. Banyak. Ui. Quotes. Quotes. Banyak quotes. Aku suka baca quotes dam. Oh, maknanya patutlah Faiz seorang yang sangat berkuitis. Bijak berkata-kata bilang orang. Pandai bijak berkata-kata, disayangi Abang Alif. Apa ajalah. Anak emas ni bos. Okay, so Faiz save siang pak aku. Tak tahulah apa benda yang dia save. Sentiasa dia ada di sisi. Oh, Faiz memang. Aku sebenarnya idol sama Padam. Aku suka tengok pukul-pukul tu. Pukul-pukul tu. Kau menjadi inspirasiku untuk berpukul juga dah. Tapi aku tak nampak pun kau menyokong aku time tu. Ada lah. Ada? Ada. Okay. Tak apa. Tengok pada nanti. Kita pergi ke orang seterusnya. Thank you Faiz. Okay, Adam. Kita pergi orang seterusnya. Let's Let's go. go. Okay, so sekarang kita pergi orang seterusnya iaitu Syami. Let's go. Okay, Mi. Abangnya. Okay, Mi. Sorry apa ni atau tempat saya. Okay. Okay, Mi. Semalam dah surah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Mi. Okay. Di bulan puasa ni, Mi. Kau tengok TikTok tak bulan puasa? Tengok. Kita keluarkan phone Syami. TikTok kan? TikTok only. Kat Telegram kan? Bukan. Baik. Okay. Sebab ni grup apa nama ni? Grup bola semua. Oh, grup bola. Boleh screen record, Mi? Boleh screen record. Oh, screen record terus. Screen record terus. Okay, Mi. Sekarang kita akan melihat apa yang Syami tengok di bulan puasa. Mungkin di tengah hari tu macam Mia Khalifa lalu. Okay, kita tengok. Syami tengok apa di bulan puasa. Alah. Okay, ada History ya. Oh, history lah. Okay. Aku suci lah. Yang pertama, Laki tu. laki. Laki kau tahu keras macam tu. Laki tu. Laki ni. Ah. Oh, laki. Aduh, kau fikir aku nak sangat ke tengok Okay, ubat. Remini lah. Oh. Apa? Asal? Oh, tak bangun tekan ni. Kita tu. Okay. So Syami melihat bulan puasa boring AI team. Mana kau suka sangat tengok AI team, Mimi? Bukan, aku support each other. Support each other. Okay. AI team, bola, AI team, bola. Boring. Untuk war history Syami, boring. Kita pergi yang seterusnya iaitu kita pergi ke draft. Draft, jangan slide jauh sangat Jangan slide jauh sangat. Okay. slide jauh sangat. Kita tengok apa ada yang di draft Syami. Syami draft. Tak ada. Okey, berjaya, masih berjaya. Masih berjaya. Itu tak ada. So mana yang ternampak tu pun tak nampak lah. Tak payah aku. Lotak. Walah, dia tadi mesin. Tak bau. Oh, maknanya untuk Syami draft okey je. Yang seterusnya kita pergi ke save. Save. Apakah Save yang jarang aku save benda-benda pelik. Ini lagu sound. Sound dia sedap. mana save Syami lagu. Lagu. Aku banyak lagu. Lagu kereta, lagu. Aku kalau save kat TikTok ni sebab aku nak lagu dia ataupun kat mana tempat dia pergi je. Macam tu lah aku nak save. Trend je lah. Trend ke apa ke. Boring. Memang tak ada apa. Okey. Sebab TikTok. Betul. Melainkan apps lain. Tapi maknanya bulan puasa Syami tak tengok macam surah, kisah Nabi. Google. Tengok kat Google. Tak kan. Hari ni memang check TikTok je kan? Betul. Tak Google, so tak boleh Esok kita check Google. So thank you Syami. Kita pergi on je. Let's go. Okay. Sekarang kita ada Una Lau. Yes, saya. Okay Una, sini sikit. Dapat dekat duduk sini. Okay. Tak, bagi tahu dulu sebab abang ni cakap apa tadi? Cakap apa? Cakap masakan aku apa tadi?
Okay, so masakan Una paling sedap pada hari ni. Hari ni je. Selama sebelum-sebelum ni semua. Alhamdulillah. Sebab Una dulu dia bekerja kat kedai makan. So bolehlah dia masak sedap-sedap. Ya, Alhamdulillah. So, korang nak komen fantastic. dengan saya, komen kat bawah. Nanti saya... Nanti Adam bagi nombor telefon Una, okey? Ya, mampu. Okay. Okay, Nah, keluarkan phone kau. Nak buat apa pula dah telefon? Telefon ni. Ada skandal. Ada skandal. Macam mana nak tengok ni? Nak buat apa? Buka lah dulu. Okay. Macam mana ni ya? Ha. Buka TikTok. TikTok datang ni. TikTok. Okay, TikTok. Okay. Buat kelak tu. Aduh. Tu dia ada tangan. Okay. So keluar sekarang kita buka TikTok Una. Yes. Okay. Astaghfirullahaladzim, awal-awal tengok DJ clubbing. Zinda Club. Oh, nice. Okay. So sekarang kita skip record dulu. Okay. 2, 1. Okay, kita pergi ke yang pertama. Di bulan puasa ni, banyak main TikTok tak? Of course kita banyak main Okay, TikTok. di bulan puasa kita tengok apa yang Kau nak buat apa tu? Una tengok di bulan puasa. Aku tengok yang warak-warak Yang warak-warak ya. Yang warak-warak ya. Mesti ada apa ni baca Al-Quran, kisah-kisah Ya, Nabi. ya Okey. betul. Okey, kita pergi yang pertama. Astaghfirullahalazim, Una tengok apa ni? Dia ni TikToker. Oh, TikToker. TikToker. Dia tu ada putih buat baju. Laki orang. Laki orang. Laki orang yang ni. Okey, mana Baju dia kepuk-kepuk tu. Kepuk-kepuk tu. Okey. Kepuk. Maknanya setakat ni kita slide dah 3, 5, 4 kali kita slide. Masih tak ada lah baca ayat Quran tak ada lagi kan? Ada tu bawah-bawah ni yang petang-petang tadi. Petang-petang tadi. Petang-petang tadi. Bau tak sat. Rayu rendah budak-budak ni. Astagfirullahalazim. Di mana Nah? Apa dia? Apa yang tengok ni semua? AI team. Semua ni duniawi. Mana hang tengok pasal akhrawinya? Aku telefon satu lagi. Telefon satu lagi. Lupa telefon satu lagi. Oh, TikTok lain lah. TikTok lain. Yang ni telefon kerja. Oh, telefon kerja. Telefon kerja. TikTok satu lagi apa ni yang tengok X punya account? Tak lah. Bukanlah. Skandal. Skandal. Punya ada skandal. Sebab handphone tu aku buat servis on call. Kejut sok. Kejut sok. Ingat ke on call yang malam-malam macam? Tak lah. Semalam aku on call dengan Nazrul. Aku malam ni. Mana tu? Bayar Nazrul pun bayar. Aku Boleh dapat apa? dapat apa? On call je lah ngok. Oh, kau je lah. Aku nak nak apa? video call. Video call 1,000. 1,000? Sejam 1,000. Sejam 1,000. Aku bayar? Aku bayar? Han bayar? Nanti hak yang call nanti ni Han nak jawab apa? Aku mana ada. Okay, so Okay. setakat ni baju raya macam semuanya. Woman, Duniawi, baju raya. duniawi, tak ada apa benda pun pasal akhirawi. Aduh, haslat laju sangat tu. Akhirat semua tak ada. Astagfirullah. Bukan tu pasal benda. hantu, pasal apa ada hantu ni? Bukan kan kita nak buat tu. Okay, kita nak pergi kepada draw sebab mungkin ada free air ke apa ke, jangan tengok. Kita pergi yang seterusnya dekat save. Apa yang Una save? Okay, setakat ni Bandung soda, gambar, aduh apa benda ni? Aku banyak save nak buat trend TikTok. Trend TikTok. Jangan cuba-cuba fitnah aku Astagfirullah. trend, banyak trend je. Hampa save. Alamak. Macam ni rupanya yang dia tengok selama ni guys. Bukan ni. Mana hang nak api jadi macam ni ke? Lagu nak buat trend TikTok. Lagu trend TikTok. Aduh. Sepatutnya dah ada handphone satu lagi. Pasal pun ada handphone ni. Betul. Aduh. Okay, Tak apa kita teruskan. Okay, maknanya boring lah Una. Ya, Boring. memang boring. Banyak boring. yang nampak kan Islamik tadi? Kan? Okay, so Una boring. Tak ada apa Boring yang kan? So untuk Una pas untuk bulan puasa, cuba tak ada baca Al-Quran. Siapa yang dicakap tadi tak ada langsung lah. So Una Baca Quran atas jadah je aku selalu. tak tengok lah. Tak tengok. Tengok handphone satu lagi. Kat situ dah tengok skandal, kat situ dah tengok Quran. Okay, so betul. thank you pada Una. Kita pergi orang yang terakhir. Let's go. Okay, so sekarang kita ada Abang Dragon. Ya. Apa tu? Dah istighfar. Oh, istighfar.
Okay, so Ihin, hari ni kita nak membongkar telefon Ihin di bulan puasa. Boleh Fon. Ya Allah. Empat lelaki ni kita jangan bagi muka. Kita tak boleh bagi muka kat empat lelaki. Banyak gambar. Banyak gambar aslah Banyak gambar selah. Ui, mana dekat galeri? 2%. Sini. Ya Allah. Aslah keluar. Boleh keluar. Aslah keluar. Okay, so sekarang kita pergi ke TikTok Ihin. Aslah keluar. Yang pertama, kita melihat apa yang berada lelaki dalam draft. Okey. Kita melihat draft untuk Ihin. Wow, siapa ni? Wow. Ni. Tekan ni. Walaupun kau rapat dengan Ihin, kau mesti belum tengok video ni kan? Draft. Maknanya Ihin masih ingatkan dia ke? Draft semua ada. Apa-apa Yang M tu tak nak tengok? Yang M tak boleh tak apa. Okay, so tak boleh buat TikTok sekali. mana dah save kita dah tengok. Kita tengok apa yang Ihin tengok di bulan puasa. Activity center, 1% battery Ihin. Maknanya Ihin Tengok guys. Ihin melihat sesuatu. Ni siapa ni? Ini Ihin punya cousin, punya member. Cousin punya member. Faham. Banyak video dia ya, tengok ya. Maknanya Ihin stalk dia lah. Oh, faham. Tapi macam Ihin tak banyak sangat benda menarik lah Ihin. Ya. Aslah banyak. Sikit-sikit muka aslah. Dah lah. Sebabkan bateri phone Ihin dah habis, kita berhenti kasih rekod. Kita pergi khususnya. Okay, so sekarang kita ada Aira Batrisha di sini, orang yang terakhir untuk kita settlekan. Okay Aira, sini phone anda. Tidak terkecuali. Astagfirullahaladzim! Terkecuali. Okay, buka dulu. Okay, Garam Cina, lagu garam. Okay, Aira, sebelum tu soalan. Di bulan puasa ni... Wah, memang aku tak ada mic ke? Lupa. Di bulan puasa ni Sombong buat konten sekarang. Aira duduk elok-elok. Ya. Tak boleh duduk elok. Okay. Ya, kenapa? Di bulan puasa ni Aira tengok TikTok tak? Tak tengok, alhamdulillah. Kenapa gelakkan orang Muslim? Why? Kapik. Mana Aira tak tengok TikTok? Ya, alhamdulillah. Selepas Aira masuk konten tebuk surah Adam tu, Aira dah mula bertaubat. Kamu dah bertaubat. Okey. So maknanya Aira tak boleh nak salahkan Aira kan tak tengok bab agama apa semua bulan puasa kan. Tapi kita nak tengok juga apa yang Aira tengok pada waktu-waktu sekarang lah, paling terdekat lah kita tengok apa Aira tengok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey, so sekarang kita pergi ke belum. Tengok watch history kau. Yes, kita pergi ke watch Kat history. search. Watch history Aira. Okay, so macam Yeah. AI team, Ya. AI team, Yeah. Luqman Musa, AI team. Yes. AI team Luqman Musa. Lama bos mana ada betul sudah aku cerita lah. Mana AI team. Ya. Membosankan kan? Membosankan lah. Kenapa perempuan tak tengok lelaki sedangkan lelaki tengok perempuan? Sebab lelaki membosankan. Itulah tak bosan tengok perempuan. Boring lah, kita pergi ke yang seterusnya. Kita tengok apa yang ada di search Aira. Ya. Alhamdulillah search bagus. Maknanya search Aira okey. Uncle Full, Mary Gigi, Salomon membebel kor, makcik membebel, mok kita nak balik. Mak kita nak balik, Mak. Ya, Pak Lang, Bella Khan. Okay, so boring. Ya. Seterusnya, tengok apa ada di draft. Tak boleh. Takut ada free hair. No, tak ada. Free hair tak ada. Free hair tak ada. Okey, kita pergi di draft. Wow. So kita dah settle untuk Aira. Save lah. Okey, Aira so tengok apa di save. Lagu. Muka video sendiri pun Ya, save. suka. Save video sendiri. Okay, so boring. Ya, boring. Boring. Apa yang ada ni Aira? Semua boring ni. Aira nak nikah Raka.
Kenapa save video kami? Video aku. Video Review. Boring lah. Ha, tengok. Ha. Video kasar. Ya, boring. Boring lah Aira. Dah lah, boleh meninggal lah. Sorry, Aira bukan ni 18 ke atas macam Ada. Oh, ya ke? Aira budak yang selalu bertaranum malam-malam. Alhamdulillah. Jauh sikit. Jauh sikit. Oh, jauh sikit. Ada gap. Ada gap. Halal gap. Please. Wow, dia tak. Please. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadaqallahul azim. So, itu sahajalah konten kita pada kali ni. Apa-apa pun, thank you Aira dan Rina, Faiz, semua yang dah mana di selokar punya tadi. Kita jumpa pada next content. Bye-bye.